kita akan tengok ni dia punya screensaver dia. Okey, dia ada 4 viewfinder. Yang ni yang pertama, ni adalah pop-up viewfinder untuk kamera belakang, yang ni kamera depan. Kita tekan button ni, dia switch, and then dia ada single depan dan single belakang. So dia ada 4 mode lah. Ni nak tengok gallery, yang ni emergency. So yang ni nak tengok, ni nak record emergency video, dan yang ni kita nak tekan setting lah. Memory card custom ambil 128. Okay, kita pasang depan, and then jenis hardwire. Hardwire kat dalam glove box ni lah. Nanti saya akan tunjuk macam mana saya buat. Yang ni saya dah buat. PCC warna merah tu saya letak dekat horn yang dia sentiasa ada api. Polarity dia belah kanan. Kalau yang kuning tu dia saya letak dekat accessory, ada grounding. Nanti saya tunjuk video dia. So kita akan masuk setting dia. Ni video setting, ada video format, recording format, resolution, recording duration saya letak 3 minit lah. So lama sikit setiap video recording. Dia akan loop 128 besar sikit, and then ni adalah 4K. And then kita tengok ni parking security. Yang ni kita dah turn on. Duration 24 jam. Tu nampak 24 jam. So okay, kalau kita ni hidup guna tiap-tiap hari pakai hardwire ni, okay. Ada juga tanlet fotografi kalau kita nak. Collision detection ni kalau kita put yang paling high punya setting tu, dia akan sentiasa record lah. Smart travel ni dia ADAS lah, salah satu jari saya akan set lah macam mana nak set ADAS. Tekan kat sini, and then kereta akan gerak. Yang penting nampak lamp putih tu. Bila dah nampak lamp putih, dia boleh set lah. Yang penting dia punya speed tu lebih 20 ke atas untuk dia calibrate ADAS punya sistem. Okay, dia ada collision warning, pre-collision alert, lane departure warning, and then bila kereta depan bergerak dia bagi warning. Tu pun ada juga, saya lupa nama dia lah. Tu ada voice control kalau kita nak ni lah, kita nak kurangkan dia punya volume. Ni sistem Wi-Fi, standby mode, nak format semua kat sini. Okay, itu saja.